Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baiklah, Met Malaysia telah pun mengeluarkan ramalan cuaca signifikan yang mana berdasarkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca yang terkini menunjukkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka boleh berterusan di Semenanjung, terutamanya di bahagian utara sehingga ke 4 Februari 2026. Sementara itu, terdapatnya penumpuan angin dijangka berlaku di Sabah, Labuan dan Sarawak yang berpotensi membawa ribut petir beserta hujan lebat dalam tempoh yang lebih panjang serta angin kencang dan laut gelora di Laut Cina Selatan. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perkapalan Condor, Barat Reef North dan juga Sulu yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Berikutan ketinggian ombak masih boleh melebihi 3.5 meter. Keadaan di kawasan amaran adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan, terutamanya melibatkan bot-bot kecil dan rekreasi laut. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca masih dilihat kurang hujan di kebanyakan negeri di Semenanjung. Namun begitu, hujan lebat beserta ribut petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Perak, Selangor, Lembah Kelang dan sedikit di bahagian barat Johor. Dan kami jangkakan keadaan cuaca hujan di Selangor dan Lembah Kelang ini akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Namun begitu, keadaan cuaca hujan lebat beserta ribut petir di Perak boleh berterusan sehingga ke lewat malam. Baik, bagi keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca adalah lembap di kebanyakan bahagian di Malaysia Timur dan lebih tertumpu di bahagian selatan, tengah dan juga utara Sarawak, begitu juga di bahagian pedalaman dan pantai barat di Sabah. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di Malaysia Timur ini boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama serta bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.